الرجيم بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Hadirin hadirat tuan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan kesyukuran kerana Allah masih merezekikan kita untuk berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu menjadi asbab Allah SWT mengangkat derajat kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang beriman. Walladzina utul ilma darajat. Kemudian orang yang menuntut ilmu derajat-derajat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan kita bukan sekadar beriman, tetapi kita beriman dengan ilmu. Kerana ilmu ini kalau disebutkan dalam pepatah bahasa Arab, laula ilmu lakana an-nasu kal bahaim. Kalau bukan kerana ilmu, maka nescaya manusia ini umpama binatang. Mudah-mudahan tuan-tuan, haji kita ni haji yang penuh dengan ilmu, haji yang mana para sahabat sentiasa memperhatikan gerak-gerak baginda sallallahu alaihi wasallam. Haji yang kita harapkan pada tahun ini kita melaksanakan dengan sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annaka ma'ahu, seperti kita bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan dan perempuan, saya ingin membuka dengan sebuah hadis. Hadis yang saya harap ia menjadi satu pedoman, satu base kita, satu red line kita. Yang mana haji ini kata Rasulullah SAW, man hajja lillah. Barang siapa yang berhaji kerana Allah. Falam yarfuth walam yafsuq. Dua syarat. Jangan ucap kata kotor. Kata yarfus ini banyak, bukan sekadar kata kotor, kata lucah, kata yang waliyazubillah ada double meaning dan sebagainya. Falam yarfus, bukan sekadar kata melihat buat benda yang tak baik. Walam yafsuq, yang kedua, dan dia tidak melakukan benda kefasikan. Kefasikan bermaksud benda-benda yang melanggar perintah Allah. Maksudnya haji yang tiada kata kotor, haji yang tiada perbuatan yang kotor, haji yang tiada maksiat, maka dia ada ganjaran. Ganjarannya adalah raja'a ka yaumin waladat ummu. Maka dia akan kembali daripada haji seperti hari di mana ibunya melahirkan. Iaitu kembali dengan tanpa dosa. Kembali seperti bayi yang baru sahaja lahir. Jadi tak mudah. Dalam 2 juta, 3 juta orang yang melaksanakan haji pada tahun ini, berapa ramai yang mampu menahan diri pada mengucapkan kata kotor? Kalau misal kata ada orang langgar dia, adakah dia akan balas dengan ucapan kata yang kotor? Walam yafsuq, tidak melakukan kefasikan. Kefasikan ni bukan sekadar benda yang haram, benda yang makruh, benda yang Allah benci pun perlu kita hindari. Sebagai contoh, orang yang suka merokok, orang yang hisap vape dan sebagainya. Benda sebegini, tuan-tuan, ulama menyebutkan ini benda-benda yang makruh, benda yang majoriti mengatakan haram. Setakat ini tak ada orang kata rokok tu halal, tak ada yang kata rokok tu sunnah, tak ada yang kata rokok tu harus. Majoriti ulama kata haram. Minoriti sahaja kata makruh. Makruh ni apa? Makruh maksudnya benda yang Allah benci. Kita tak suka bini kita benci kita. Kita tak suka anak kita benci kita. Tapi macam mana kita mampu untuk buat perkara yang Allah SWT benci di tanah yang mulia? Maka ini benda yang perlu kita berhati-hati. Red line kita, baseline kita. Jangan buat benda maksiat. Jangan buat benda-benda perkataan yang setakat ini, kalau seandainya suara saya clear, mohon maklumkan. Saya takut kalau seandainya ada gangguan. Baiklah, Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah pun berhenti pada uh, nota haji kita, yang mana kita berhenti sebelum ini di hari Arafah. Hari Arafah. Iaitu muka surat 25. Mudah-mudahan jika sempat kita habiskan hari ini. Kalau tak sempat, mungkin kita akan terpaksa tambah 1 hari. Saya pun kalau boleh kita ambil masa jangan terlalu lama. Mungkin sebab saya yakin besok ramai yang bekerja. Masuk saya juga. Besok pagi nak kerja, nak hantar anak ke sekolah semuanya. Jadi mungkin kita akan ambil sampai pukul 3 pagi sahaja. Dan selebihnya kita akan bawa mungkin di minggu hadapan.
yang kita bawa di minggu hadapan, kita akan bincang balik. InsyaAllah saya cuba untuk setiap waktu-waktu semakin mendekati haji, semakin kita perlu ada kelas. Jadi kita akan cuba tambahkan frekuensi kelas haji. Walaupun Ustaz kata 3 hari saja, bagaimana 4 hari? Saya memang nak cuba 3 hari. Tapi kalau seandainya kita lihat spiritnya itu, kalau kita cuba nak sekadar lalu sahaja, boleh cepat. Orang kalau nak buat haji pun sekadar kita kata touch and go, kita tahu sekian, kita tahu sekian, wukuf. Seperti kita kata, wukuf di Arafah ni walaupun sesaat, selagi mana lalu saja pun, kita sempat berwukuf walaupun seketika dah sah dah. Kalau seandainya macam saya sebutkan sebelum ni, kalau kita buat haji, kita tak pergi Arafah, kita Arafah rukun. Kita tak pergi Muzdalifah, kita tak pergi Mina, kita tak melontar, masih sah lagi. Tapi haji yang kita katakan perlu meninggalkan kewajipan, takut hajinya haji yang tak mabrur. Jadi kita usahakan juga kelas kita ini, walaupun kita percepatkan, tapi andai kata ada yang berbaki, insya-Allah kita akan cuba buat di kelas di masa yang akan, yang masa yang lain. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah cerita pasal bagaimana pada 8 Zulhijjah Rasulullah SAW berada di Mina. Kemudian kita masuk pada 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah ada 3 bahagian. Iaitu yang pertama waktu pagi, kemudian waktu tengah hari, dan pada waktu malam. InsyaAllah ini 9 dengan 10 ni waktu yang kritikal. Waktu yang mana kita kena ada tenaga yang betul-betul sedia. Sebab kata Rasulullah SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Arafah. Hari yang di mana dalam setahun hanya sehari sahaja Arafah ini dia memiliki menjadi tempat yang agung. Tempat yang mulia yang asalnya dia merupakan tanah halal tetapi berubah menjadi tanah yang menjadi syarat rukun bagi haji seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita dah cerita pada waktu pagi Rasulullah SAW bergerak daripada Mina kemudian menuju ke Arafah pada waktu duha. Dan saya sebutkan semalam, kalau seandainya untuk mereka yang melakukan haji tamattu, maka berniatlah. Dan sebaik-baik tempat berniat haji tamattu itu, kalau boleh, bukan masa dah sampai Mina. Bermula daripada hotel lagi. Kalau kita hotel kita di luar Mina, kita berniat di sana. Kerana baginda sahabat-sahabat Rasulullah, baginda SAW haji qiran. Sahabat Rasulullah SAW yang melaksanakan haji tamattu, mereka berniat terlebih dahulu di kemah mereka kemah dekat kawasan mana? Dekat kawasan Ja'fariyah yang mana kita dah sebutkan di sini, di daerah Abu Tah. Lalu mereka masuk dalam Mina dalam keadaan sudah pun berniat. Baik, ada yang bertanya, Ustaz, uh, Rasulullah SAW solat zuhur sampai subuh esok hari tepat pada waktunya, qasar tanpa jamak. Macam mana subuh itu dikosarkan, Ustaz? Macam mana maghrib itu dikosarkan? Ini. Yang dikosarkan hanyalah solat yang boleh dikosarkan. Subuh kekal, maintain macam biasa. Subuh kita tak kosar. Tapi saya nak bagi macam kita buat satu general statement lah. Zuhur kamu kosar, asar kamu kosar, and then maghrib jangan dikosar. Isya, kosar, subuh itu jangan dikosar. Tapi semua solat pada waktunya. Jadi itu yang kita kena hati-hati sebab ada yang bertanya dalam satu Ustaz, saya baru tengok video yang pertama, ada di mana dekat Zulhulaifah Rasulullah SAW solat pada waktunya juga, dan Rasulullah SAW dah mula qasar. Subuh pun dikasar juga ke Ustaz? Tak dikasar ya. Baik, Rasulullah SAW bergerak menuju daripada Mina ke Arafah pada waktu duha. Kaum musyrikin biasanya berhenti di Muzdalifah, wukuf di Arafah, di Muzdalifah kerana itu tanah haram, mereka tak nak ke Arafah. Tapi tak, baginda SAW bukan begitu. Sebab baginda SAW wa ma yantiqu 'anil hawa. Yang dibuat oleh baginda SAW bukan mengikuti hawa nafsu, in huwa illa wahyuha. Semua ini adalah wahyu. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, apa hikmahnya wukuf di Arafah? Kenapa kita tak wukuf dekat Malaysia, dekat dataran Merdeka? Kenapa kita tak wukuf dekat tempat lain? Ini perintah Allah. Ini kita buat kerana ta'abudi, kerana kita ni hamba. Dia macam gini, tak semua benda perlu kita hikmahkan perkaranya. Ada hikmah, tapi tak semestinya ada kerana pasal hikmah sahaja kita kena buat. Kalau tak ada hikmah, tak ada maqasid, apa tak nak. Sebagai contoh, makan daging khinzir. Okay? Babi ni orang kata, haram. Kenapa haram?
Oh haram sebab ada penyakit, ada cacing pita, ada sebagainya. Baiklah, kalaulah sampai satu masa nanti makan daging babi ni lebih sihat daripada makan daging ayam. Contoh. Oh, apa segala keburukan yang ada pada babi ni telah pun dikeluarkan. Oh, cacing pita dia ini semuanya. Sekarang mari kita makan daging babi contoh. Ada vitamin A, ada vitamin B, C, D, E, F sampai Z lah belaka. Boleh tak kita makan daging babi? Tak boleh juga. Sebab apa? Sebab walaupun illah penyakit itu dah tak ada. Illah ni maksudnya penyebab penyakit itu dah tak ada. Tetapi masih ada lagi illah ubudiyah. Masih lagi kita meninggalkannya kerana kita ta'abbud. Kerana ini bentuk kehambaan kita pada Allah. Allah larang untuk makan daging babi. Maka by all of it means, apa sahaja penyebabnya, kena tinggalkan. Sama juga dengan, bukan sama juga, maksud kita nak tunjuk di sini, begitu juga dengan wukuf di Arafah. Yang mana, kalau orang jumpa, Ustaz, kenapa wukuf di Arafah? Ustaz? Wukuf di tempat lain kan mungkin, kalaulah maqasidnya begini sebenarnya. Allah perintah di situ. Kita hamba Allah, kita ikut sahaja perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Jadi bagi Rasulullah SAW berhenti di Namirah. Rasulullah SAW menunggu dekat kawasan masuk sampailah waktu zuhur. Jadi Namirah ini tempat di mana tuan-tuan, Namirah ini dia ada terbahagi kepada dua bahagian. Ada bahagian tanah yang mana bukan bahagian Arafah, iaitu tempat di mana Rasulullah SAW menunggu. Kemudian ada bahagian yang dalam tanah Arafah. Jadi saya tidak kalau kita lihat di sini, okay, sini sama ada sebelah sini atau sebelah sini. Saya minta maaf saya lupa. Saya pernah berada dekat sini masa yang dulu zaman 1,000 orang buat laksanakan haji tu, tahun 2021 atau 2020. So 1,000 orang ni memang kita wukufnya dekat dalam masjid. So masa tu memang dia nampak ada line, dia kata ini bukan bahagian daripada Arafah. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW masa tu berkemah sebelum masuk masuk Arafah terlebih dahulu. Rasulullah SAW berkemah di situ, Rasulullah SAW solat zuhur di situ, jadi zuhurnya Rasulullah SAW masih lagi berada di tempat yang bukan luar Arafah. Selepas berkhutbah, lepaslah selesai solat, baru Rasulullah SAW masuk ke dalam Arafah. Baiklah, jadi Rasulullah SAW berkhutbah terlebih dahulu. Baginda SAW berkhutbah. Apa khutbah Rasulullah SAW? Beberapa intipati. Rasulullah SAW menyebutkan, wahai manusia, ya ayuhan nas, isma'u, dengarlah apa yang aku nak katakan. La'alli, aku takut ini terakhir kali aku akan bersama dengan kalian. So ini dah satu isyarat. Rasulullah SAW menyebutkan, aku takut nanti mungkin aku tak akan dapat bersama dengan lagi kalian pada tahun hadapan. So wasiat ini mari kita bersama pegang. Kerana ini antara khutbatul wada', khutbah terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Rasulullah SAW mengatakan, sebagaimana bulan ini suci, sebagaimana kota ini suci, Mekah ini suci, maka begitu juga jiwa dan harta setiap Muslim ini adalah suci. Rasulullah nak sebutkan harta jiwa. Apa maksud jiwa Muslim? Maruahnya. Sebagaimana kita ni tidak boleh mengotori bumi Mekah dengan cara kita kita katakan kita melanggar hak-hak Mekah Al-Mukarramah. Begitu juga hak manusia. Kita tidak boleh meremehkan, mengribah. Ribah ni, ribah tuan-tuan. Ribah ni mengumpat. Mengumpat ni tuan-tuan. Ada kisah di mana mengumpat ini kita sebutkan seperti makan daging saudaranya. Makan daging saudaranya. Yaqta ba'dukum ba'dah. Kamu mengumpat. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dalam Al-Quran menyebutkan kamu nak ke makan daging saudara kamu dalam keadaan mati. So mengumpat ini seperti makan bangkai yang mana busuk dan sebagainya. Mengumpat je pun Ustaz, gosip je. Kita sembang cuma ni je. Bagaimana kota ini suci kata Rasulullah. Maka begitu juga jiwa itu. Lalu antaranya Rasulullah SAW menyebutkan kembalikan harta yang diamanahkan. Intipatinya, tuan-tuan, siapa yang ambil hak orang lain, ingat, kita tak akan dapat dari. Sedangkan nanti masa di hari, di akhirat nanti, kambing yang bertanduk, apabila dia menzalimi kambing yang tidak bertanduk, Allah akan bangkitkan untuk bagi dia mendapatkan haknya. Kalau kita ada ambil hak orang lain, mari kita kembalikan. Benda ni dosa. Jangan ingat orang yang makan rasuah, orang yang curi duit orang lain, orang yang mengambil hak orang lain berdosa. Ambil tanah sejengkal saja. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, siapa yang mengambil tanah orang lain sejengkal,
Allah Subhanahu Wa Taala akan kalungkan di lehernya 7 bumi. Bismillah. Jadi sebab itu intipati berkenaan dengan kembalikan harta yang diamanahkan ini perlu kita hati-hati. Bab berkenaan dengan riba. Riba ni hati-hati tuan-tuan. Bagi mereka yang mana masih meletakkan duit pada perbankan konvensional. Yang perbankan konvensional ni, Ustaz saya letak duit dekat perbankan konvensional je Ustaz. Bukan begitu. Kerana bila kita letak duit tu pada sana, harta duit kita itu akan digunakan untuk riba. Maka kita perlu berhati-hati. Apatah lagi kalau kita mengambil pinjaman konvensional. Maka apa yang perlu kita buat? Sekarang ini ada alternatifnya, iaitu perbankan Islam. Saya bukan nak mempromotkan perbankan Islam ke apa. Sama je Ustaz, ujung-ujungnya bayar perbankan Islam pun lebih. Bayar perbankan konvensional pun lebih. Kita kata beza. Contohnya, orang yang berkahwin dengan orang yang berzina. Walaupun dia punya end dia sama, natijahnya kita katakan daripada sudut yang berkahwin pun dapat merasakan hubungan suami isteri, yang berzina pun dia dapat yang sama, dua-dua boleh dapat anak. Tapi bezanya pada proses, bezanya pada akad, yang mana perbankan Islam menggunakan akad jual beli, kemudian perbankan konvensional pula menggunakan akad yang berbeza. Maka antara wasiat yang terakhir, jangan libatkan riba. Seterusnya, antara dalam wasiat terakhir Rasulullah berkenaan dengan hak terhadap isteri. Inilah nilai Islam. Islam ni pesan, Rasulullah SAW pesan dalam khutbah wada, jaga hak isteri. Dengan sekian dan sekian dan banyak. Ada khutbah banyak berkenaan dengan masalah isteri. Cuma saya nak tekankan, Islam menekankan orang kata, Islam tak jaga hak isteri. Dalam khutbah wada ada bab berkenaan dengan hak isteri. Layani wanita dengan baik-baik, berlemah lembutlah terhadap mereka. Kemudian seterusnya, Rasulullah SAW juga menekankan berkenaan dengan 5 rukun Islam. Sembah Allah, solat, puasa, zakat, kerjakan ibadah haji. Seterusnya, Rasulullah SAW mempertekankan berkenaan tiada beza antara saya, tuan-tuan dan puan-puan semuanya. Kamu semua adalah sama. Tiada beza. Melainkan apa? Takwa. Takwa. Jadi, sebab itu Rasulullah SAW berpesan kepada saudara maranya, wahai pakcikku Abbas, wahai makcikku Sofia, wahai Fatimah, anak baginda SAW, aku tak dapat selamatkan kamu nanti, iaitu di hari akhirat. Melainkan apa? Bagi mereka yang bertakwa sahaja yang akan selamat. Maka berhati-hati tuan-tuan, jangan merasa, saya ni darah, mungkin saya punya darah bangsawan, saya orang VIP, saya layak. Tak ada. Boleh jadi kita time haji tu, orang yang mungkin hanya biasa-biasa sahaja, dia jauh lebih mulia di sisi Allah SWT kerana takwa. Seterusnya yang lain, baginda SAW mengingatkan, tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul yang akan datang selepasku. Tak ada lagi dah lahir agama baru. Ini kita kena clear. Ramai orang mengaku sebagai, kita ni apa, agama baru. Agama baru tu dibawa satu. Sebab tu apa yang agama kita perlu berpegang. Kata Rasulullah SAW, aku tinggalkan 2 perkara kalau kau berpegang teguh. Kau mengikuti kedua-duanya, kita tidak akan tersesat insya-Allah, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Tuan-tuan, 2 ni antara wasiat baginda SAW, pegang Al-Quran, pegang Sunnah. Tapi macam mana Ustaz? Sebab sekarang ni dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ada menyebutkan umat Islam terbagi kepada 73 bahagian. 72 itu hanya satu sahaja yang selamat. Jadi 70 Islam ni kita kadang-kadang tengok, kenapa Islam ni lain dengan ini dan ini. 73 golongan. Hanya satu sahaja yang selamat. Kata Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabi. Apa sahaja, kata Rasulullah SAW, bukan sekadar yang selamat adalah mereka yang mengikuti jalanku dan jalan sahabat. Jadi bukan memahami Al-Quran dan Sunnah ikut akal fikiran kita. Bukan. Ada orang kata, Ustaz, kenapa tafsir ni nak kena ikut tafsir ulama'? Kenapa tak tengok ikut diri saya je? Rasulullah kata Quran dengan Sunnah je. Ikut je lah Quran. Quran kata A, Sunnah kata B. Betul, Al-Quran dan Sunnah, tapi mengikuti kefahaman salafus soleh. Bukan faham diri kita sendiri, tapi faham salafus soleh. Itu yang menariknya kalau misal kata, saya tu dulu tertanya, kenapa dalam umat Islam ni beza-beza? Kiblat satu, Al-Quran satu, Nabi kita satu, Tuhan kita satu. Tapi bila beribadah ada 4 mazhab.
Ada empat mazhab yang masyhur lah. Hanafi, Hambali. Ada empat agama ke? Ada empat, ni kita kata tak. Ini mereka berbeza dalam memahami pandangan. Jadi empat ini antara yang masyhur, yang mana bila mana ada satu hadis tetapi mereka memahami dengan cara yang berbeza. Ini yang Alhamdulillah dalam tempoh 2 hari lepas, tuan-tuan dan puan-puan nampak. Perbuatan Rasulullah SAW berkenaan contohnya bergerak daripada ifrat kepada bila ibadah ifrat ini boleh tak kita tukar kepada tamattu. Ada yang kata fahamnya, oh tak, ini khas untuk Rasulullah SAW. Zaman Rasulullah SAW. Selepas tu tak boleh lagi. Tapi ada yang kata tak, masih boleh lagi. Dan ini pandangan ini pegang oleh ulama Saudi. Dan mazhab Hambali yang mengatakan boleh kita fasahkan ifrat, pindah kepada tamattu. Hadis yang sama, tetapi melihat daripada kacamata yang berbeza. Seterusnya antara hadis pesan Rasulullah SAW, hendaklah orang yang mendengar ucapanku, menyampaikan pula kepada orang lain, dan orang lain itu pula menyampaikan pula kepada orang lain. So ini satu message, satu satu amanah. Sahabat mendengar daripada Rasulullah, sahabat sampaikan kepada kita, akhirnya sampai pada saya pula sampaikan pada tuan-tuan dan puan-puan pula amanah untuk menyampaikan kepada orang yang lain. Kerana kita sedang melaksanakan khutbatul wada. Dan saya minta doa daripada tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah masih bagi tenaga lagi untuk kita teruskan kelas haji ni sampailah saya dah meninggal dunia. Mungkin tahun ini, tahun depan. Kadang-kadang saya pun tertanya sampai bila saya masih mampu lagi untuk buat kelas haji. Dan berapa lama lagi orang sanggup untuk nak dengar dan saya bercerita, saya berkongsi apa pengalaman, ilmu yang saya ada. Seterusnya Rasulullah SAW menyebutkan, Allahumma syahad, saksikanlah ya Allah telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Baiklah tuan-tuan, inilah khutbatul wada. Kemudian zaman dulu tak ada mic. So, ada yang menjadi speaker. Maksudnya bila Rasulullah cakap, yang ini dia jadi pembesar suara dia. Iaitu seorang sahabat bernama Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini orang yang paling memusuhi Rasulullah. Yang siapa yang masih ingat kisah Bilal bin Rabah diseksa dengan batu yang besar kan. Sampai Bilal kata ahad, ahad, ahad. Ini Umayyah bin Khalaf ni tuan-tuan. Tapi anak dia Allah muliakan dengan keislaman. Sebagaimana kita lihat Abu Jahal, anaknya Ikrimah masuk Islam, menjadi pembela umat Islam. Jadi kita katakan mudah-mudahan Allah rezekikan diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, mendapatkan zuriat yang saleh, yang lebih baik daripada kita, mudah-mudahan, yang berbakti kepada kedua orang. Seterusnya, Rasulullah SAW selesai berkhutbah, Rasulullah solat zuhur dan asar. Untuk Arafah, Rasulullah solat zuhur, asar, Rasulullah jamak takdim. Dan Rasulullah qasarkan solat tersebut. Apa hikmah tuan-tuan? Khutbah itu pendek, solat itu dipendekkan. Khutbah Rasulullah tak panjang. Satu muka surat sahaja. Walaupun satu muka surat, tapi intipatinya di mana apa kita dah sebutkan tadi. Yang mana kita nak sebut, kenapa khutbah pendek? Kenapa solat pun pendek? Kenapa? Kerana asalnya ada Arafah, waktu untuk kita berdoa. Arafah fokusnya adalah untuk kita berdoa. Baik tuan-tuan, jadi hikmahnya begitu. Nanti kita akan cerita pasal berkenaan dengan doa. Cuma saya nak masuk pada poin yang nombor 8. Ada sahabat zaman dahulu ni Arafah ni kan banyak unta. Kalau 120,000 orang, taruhlah separuh lah yang bawa. Sedangkan SAW bawa 100 ekor unta. Kita tak tahu lagi yang berapa lama lagi yang bawa unta. So ada sahabat yang meninggal dipijak dengan unta. Dalam hadis, bainama rajulun waqifun bi Arafah. Ketika ada orang sedang wukuf di Arafah, dia jatuh daripada kudanya, untanya. Fawaqasat, bukan sekadar jatuh, tetapi kena pijak dengan unta tersebut. Meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW berpesan, irsiluhu bima'in wasidr. Mandikan si fulan dengan air dan sidir. Sidir ini untuk menutup bau mayat. Wakaffinuhu fi taubain. Kemudian kafankan dia dengan dua taubain. Taubain ini dua baju, dua kain kafan. La tukhannitu. Jangan kamu berikan wangi-wangian. Jangan kamu kemudian seterusnya tutup kepalanya. Fa'innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Kerana sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ada beberapa pengajaran. Yang pertama, berkenaan dengan orang yang mati, dalam hadis yang lain dia akan dibangkitkan sesuai dengan cara bagaimana dia mati.
Waliyazubillah, kalau sefulan ini sedang mati, matinya dalam keadaan husnul khatimah. Dia pergi clubbing, tiba-tiba mati kat clubbing. Takut dibangkitkan dalam keadaan sedang bermaksiat. Takut dibangkitkan dalam keadaan sedang sekian dan sekian. Maka mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, Allah matikan kita, cabut nyawa kita dalam husnul khatimah. Kemudian yang kedua, kita melihat bima'in wa sidrin, mandi dengan air dan sidr. Sidr ni ada bau. Tapi bau sidin ni, daun bidara ni, dia bukan digunakan untuk wangi-wangian. Oleh kerana itu, dalam larangan ihram, ada perbahasan tak boleh pakai wangi-wangian. Betul tak? Sebab Rasulullah dah sebut kat sini dah. Wala tuhannitu, jangan pakai wangi-wangian. Sekarang ni, wangi-wangian, larangan pakai wangi-wangian ini ada 3 kategori. Ada orang pakai wangi-wangian untuk perhiasan. Lizina. Pakai wangi-wangian untuk perhiasan. Ini yang dilarang dalam ihram. Tapi kalau wangi-wangian tersebut, dia bukan wangian yang kuat, bukan primary, tetapi dia tabi, dia mengikuti. Contohnya, wangian untuk membersih. Ustaz, boleh ke saya pakai gosok gigi daun mint? Daun mint ni bahasa Melayu, daun mint lah. Apa saya daun mint lah. Bahasa Melayu. Boleh ke saya pakai gosok gigi bau orange? Kita ni gosok gigi tu, niat kita bukan untuk wangi-wangian, tetapi untuk tanzif, untuk membersihkan diri. Dan dia bukan bau yang kuat. Dia hanya mengikuti saja. Dia tabik, dia secondary. So, di sini dibenarkan. Yang kedua, kalau litatbib, untuk perubatan. Perubatan contohnya macam mana? Pakai balm. Lip balm. Ustaz, lip balm ni ada bau strawberry, Ustaz. Dan bau strawberry, ada bau ini semuanya. Adakah lip balm itu pertama digunakan untuk wangi-wangian? Adakah lip balm itu kita gunakan untuk apa, perhiasan? Tak, dia untuk kesihatan. Dan bau tersebut kalau tak terlalu kuat, di secondary, maka dibenarkan. Macam contohnya balm, kalau Ustaz saya pening Ustaz, ada balm yang bau daun mint, boleh, tak jadi masalah. Kalau elakkan lebih baik. Tapi kalau kita lihat di sini, sidir, daun sidir kan, daun sidir pun mesti ada baunya, tetapi dibenarkan. Jadi itu antara perbahasan lah. Terusnya, wakafinuhu fi thawbain. Jadi dia dikafankan, dan orang wala tukhammiru ra'sahu. Ini antara yang seterusnya, berkenaan jangan tutup kepalanya, sebab lelaki tak boleh tutup kepalanya. So ada yang bertanya, Ustaz, boleh ke saya tidur dengan apa, tutup mata, apa blindfold itu? Bila saya baca perbahasan, lebih baik elakkan. Kerana adakah wajah itu part of kepala ataupun tidak. Seterusnya, bila mana turun ayat Al-Quran, dan ayat ini turun, kata orang Yahudi, sesungguhnya ayat ini kalau dia turun pada kami akan jadikan hari itu sebagai hari perayaan. Ayat ini turun pada hari Arafah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah mana segala nikmatku kusempurnakan kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku rida Islam sebagai agama kamu. Tuan-tuan, ayat ini menunjukkan bahawasanya Islam dah sempurna. Islam telah pun sempurna sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Islam itu sempurna. Tak boleh kita datang-datang kita nak tambah. Solat ni kita tambahlah. Solat subuh ni 2 rakaat sikit sangat, kita tambah 3 rakaat. Tak boleh. Tawaf ni 7 rakaat, tak naklah. Tawaf 8 rakaat, tak boleh. Kerana Islam itu telah sempurna. Dan Allah telah rida Islam sebagai agama tadi. Sebab itu dalam hadis, ma min yahudiyin wala nasrani, kata Rasulullah, tidaklah orang Yahudi, orang Nasrani mendengar nama Rasulullah, lalu tidak beriman denganku, illa kana min ashabin nar, melainkan mereka bukan daripada golongan ahli syurga. Jadi nak tunjukkan bahawasanya Islam ini adalah satu mesej yang mana kalau tak beriman, tapi tidak termasuk daripada, kalau maksudnya, saya beriman dengan Allah juga, tapi berdasarkan syariat Nabi Ibrahim. Sebab sekarang ada milah Ibrahim. Saya beriman dengan Islam juga, tapi bukan berdasarkan syariat, saya ikut syariat Nabi sekian, Nabi Isa, Nabi Musa. Kita kata, ya, betul. Tapi, kena ingat, Allah dah rida Islam sebagai agama. So, sekarang ini masuknya era di mana tak beriman seseorang kalau seandainya tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Baiklah. Apakah yang dibuat oleh Rasulullah SAW di Arafah? Rasulullah SAW bergerak ke bawah kaki Jabal Rahmah. Rasulullah tak naik atas.
Pergi bawah kaki Jabal Rahmah dan berdoa di sana. Disebutkan tuan-tuan, lamanya Rasulullah SAW berdoa sampai bila mana Rasulullah SAW mengangkat tangan, apa, minta maaf lah bahasa kita ni, ibtaih, ketiak Rasulullah tu terlihat. Dan Rasulullah angkat tangan dengan tinggi-tinggi. Dengan penuh kita ni kefakiran, kemiskinan, meminta kepada Allah SWT. Kita miskin, kita fakir, kita memerlukan sangat terhadap rahmat Allah SWT. Ini masanya. Tuan-tuan, kita tak tahu bila lagi kita ada masa ke Arafah. Kita tak tahu lagi bila-bila kita kembali pada haji ini. Maka anggaplah ia merupakan wukuf terakhir kita sebelum nanti kita dibangkitkan di hari akhirat. Rasulullah SAW berdoa memohon sebanyak-banyaknya sampai sahabat-sahabat tertanya, Rasulullah ni makan berpuasa ke tak? Rasulullah SAW ni apa makan ke tak? Dan Rasulullah SAW berdoa sampai ikan fokus Rasulullah itu bila mana kita katakan unta Rasulullah bergerak, tangan kiri Rasulullah salah satu tangannya pegang tali unta, tangan kanan tetap berdoa meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya non-stop minta. Jadi sampai-sampai tertanya, adakah Rasulullah berpuasa ataupun tidak? Sebab hari Arafah sunnah untuk berpuasa. Jadi mereka tertanya, Rasulullah berpuasa ke ni? Tapi sampai akhirnya ada seorang sahabiah membawa minuman kepada Rasulullah dan Rasulullah SAW minum menunjukkan bahawasanya bahagian yang terbaik bagi orang yang wukuf di Arafah adalah untuk tidak berpuasa. Namun begitu, kalau kita perlu ambil hikmahnya, kalau tak berpuasa, apa yang perlu kita buat? Makan sedap-sedap ke? Jangan fokus pada makanan. Fokuslah untuk berdoa. Rasulullah tidak menyia-nyiakan waktu. Dan waktu berdoa ini bermula daripada waktu zuhur sampailah waktu terbenamnya matahari. Jadi manfaatkan sampai terbenam matahari. Saya sangat agak sedih bila kita berdoa kemudian dah nak lebih kurang setengah jam lah sebelum terbenamnya matahari. Setengah jam sebelum terbenam matahari itu ada jemaah dah start dah buat halaqah salam satu sama lain. Dia kata tanya haji awak dah mabrur, tanya apa, tanya di salam-salam lah kan, dan nangis-nangis dan semuanya. Bukan sekarang ni bukan waktu salam-salam ni. Waktu untuk kita terus berdoa sampai terbenam matahari. Nak, jangan terlalu, kalau sibuk-sibuk pun nak kemas sebab mungkin Ustaz travel dah suruh nak siap-siap dah. Boleh, tapi tangan kanan tetap terangkat, tangan kiri uruslah benda. Jangan miss walau satu saat pun. Kerana hadis Rasulullah menyebutkan khairud doa, doa yaumi arafah. Poin yang seterusnya, khairud doa, doa yaumi arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik doa yang aku ucapkan dan Nabi sebelum aku ucapkan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Wala syarikalah. Tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya segala pujian, segala kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah lah maha kuasa segala sesuatu. Saya bila baca hadis ni tuan-tuan, saya duk fikir, ini doa yang terbaik. Tapi ini bukan doa Ustaz, ini zikir. Jadi saya bila saya ni pertama alhamdulillah lah masa di Madinah Allah rezekikan untuk belajar 4 mazhab. Jadi kita belajar, saya punya expertise saya taklah kata-kata expertise, tapi Allah rezekikan untuk belajar 4 mazhab pada setiap perbahasan ibadah dan muamalat. Jadi itu yang saya alhamdulillah sekarang saya kini bekerja di salah satu institusi kewangan Islam. So itu banyak membantu. Jadi bila setiap kali bila saya baca tu kadang-kadang saya akan satu persoalan, ini kenapa dianggap sebagai doa? Jadi bila kita baca, oh rupanya doa ini walaupun lafaz atau sirah atau dia punya ayat dia macam zikir. Jadi doa ini ada 2 bahagian. Ada doa ul masalah, doa yang maksudnya meminta. Ada yang kedua doa ul ibadah, doa dengan kita memuji pada Allah. Perumpamaannya macam gini tuan-tuan. Kalaulah analoginya seorang isteri bila dia puji suami dia, satu. Situasi yang kedua, si isteri dia meminta kepada suami. Isteri ni minta, abang saya nak makan roti canai. Tengah hari saya nak sekian. Atau yang kedua, isteri ni dia tak minta. Dia puji dia suami, abang ni baiklah, terima kasih abang sekian dan sekian. Dia buat yang terbaik, dia berkhidmat pada suami dia. Suami yang baik, dia akan memberikan kepada suami isteri dia. And kalau yang satu ni banyak minta je, yang ini puji baik semua dia akan bagi lebih. Tapi ini antara manusia. Walillahi mathalul a'la. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu di dalam hadis yang lain kalau kita lihat dalam perbahasan sekejap.
Hadisnya subhanallah. Ah, a'taitu li ibadi akthar mimma u'tiya. Sekejap. Apa Okey, baik. Okey, dalam sebuah hadis, baginda SAW, cuma hadis ni lemah. Eh? Ada dhaif, ada yang mengatakan. Kata baginda SAW, Man syaghalahu al-Quran an dhikri wa mas'alati. Sesiapa yang mana menyebutkan diri dengan baca Al-Quran, dengan apa daripada zikir dan masalah meminta. A'taituhu afdal mimma u'tiya sa'ili. Ku berikan kepadanya lebih daripada sesiapa yang meminta kepada. Satu hal kita kena faham, dalam bila kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa pada Allah, Allah akan kabulkan. Dalam hadis, Allah akan kabulkan melalui tiga cara. Sama ada Allah kabulkan terus doa kita, atau Allah simpan pahala doa tersebut di hari akhirat nantinya, ataupun yang ketiga, Allah jadi doa tersebut sebagai penolak bala. Sahabat berkata, wahai Rasulullah, idzan nukthir, kalau begitu kita perbanyaklah berdoa. Sebab doa ini tak pernah rugi. Allah akan kabulkan, atau Allah simpan pahala tersebut di hari akhirat, ataupun yang ketiga, Allah akan jadikan doa tersebut sebagai penolak musibah yang lain. Idzan nuksir, sahabat kata, kalau gitu kami perbanyaklah berdoa. Kata Rasulullah SAW, Allahu Akbar. Di sisi Allah lebih banyak untuk diberikan kepada kalian. Jadi doa tu dah baik dah. Doa itu dah bagus. Tapi mereka yang menyebutkan diri dengan berzikir, dengan memuji Allah, dengan beribadah pada Allah, dengan membaca Al-Quran, Allah akan beri dia lebih lagi daripada apa yang dia pinta. Ini yang kita nak sebut, kenapa disebut sebagai La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kenapa sebaik-baik doa itu adalah zikir ini. Itu pandangan ulama yang pertama. Saya baca pandangan ulama yang kedua. Kenapa Rasulullah mula sebut La ilaha illallah? Kerana juga dalam doa, afdalnya sebelum kita start dengan meminta, kita puji dahulu. Kita puji Allah. Maka kita zikir dulu La ilaha illallah, kemudian kita doa. Sebab sebagaimana juga kalau analoginya kan, kita pun sebelum kita minta lah dekat pasangan kita akan puji dulu. Kita ni dia, kita ambil hati pasangan kita dan barulah kita minta. Jadi afdalnya dalam berdoa, pertama as-sana Allah, kita puji Allah. Salah satunya dengan lafaz zikir ini. Kemudian kita selawat ke atas Nabi SAW. Dan baru berdoa. So itu pandangan ulama yang kedua. Baik yang pertama ataupun kedua. And dia, jangan kita lepaskan untuk berzikir. Ini la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dalam hadis disebutkan, ma min yaumin. Tidak ada hari-hari yang mana Allah bebaskan hambanya daripada api neraka min yaumi Arafah. Daripada hari Arafah. Wa innahu la yadnu. Allah akan mendekati hambanya. Ustaz, mendekati macam mana? Ini perkara sebegini hanya perkara-perkara yang gaibiat. Ustaz, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Macam mana Allah mendengar melihat? Kita tak boleh tanya benda begitu. Kita beriman. Thumma yubahi bihimul malaikah. Lalu Allah SWT berkata kepada hamba-hambanya para malaikat. Fayaqul maza arada haula. Apa yang diinginkan oleh hamba? Maksudnya, akan kukabulkan semua. Apa yang diinginkan oleh mereka. Sebab itu hari Arafah ni waktu mustajab doa. Tuan-tuan, saya mungkin tak ada dapat kesempatan seperti tuan-tuan dan puan-puan di hari Arafah. Ingatlah itu hari yang mungkin, maybe hari yang terakhir, waktu yang betul-betul kita minta pada Allah SWT, kita semuanya berada di sini. Kita semuanya sanggup bayar 10 ribu, 20 ribu dolar, 30 ribu dolar, 50 ribu ringgit, 60 ribu ringgit, 100 ribu ringgit untuk hari ini. Maknanya tuan-tuan, kita beriman ada hari akhirat. Kita beriman, kita mati, kita akan dibangkitkan. Ada pahala, ada dosa. Ada neraka, ada syurga. Bila kita beriman, mari kita sempurnakan iman kita dengan kita meminta kepada Allah SWT. Sedangkan Rasulullah mengangkat tangan dengan berdoa sampai terlihat ketiaknya, sampai terlihat berdoa betul-betul meminta. Takkanlah kita ni sibuk dengan makan-makan. Saya teringat masa hari Arafah ada satu, saya tak sebut negara mana, tapi makanan tak datang lagi. Mengamuk mereka. Habis dibunyikan, diburuk-burukkan semua. Ini waktu Arafah, bukan waktu makan. Makan tu ya, tapi kalau tak dapat makan, tak sampai lagi makanan, jangan marah-marah. Jangan sibuk mengumpat, jangan sibuk merokok. Saya pernah jumpa orang di Arafah merokok, tuan-tuan. Wal'iyazubillah. Inilah kita katakan bezanya orang yang beribadah dengan ilmu dengan orang yang hanya sekadar mungkin dia hanya nak beribadah tapi dia tidak tahu intipati yang sebenar. Yang kita berharapkan hati-hati tuan-tuan. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan al-hajju arafah, haji itu arafah.
Waqaftu hahuna, aku berwukuf di sini, di bawah kaki Jabir Rahmah. Tapi adakah kita perlu susah-susah sampai pergi ke sana? Ustaz, saya nak pergi tinggalkan kemah. Saya nak pergi ke Jabal Rahmah. Tak perlu. Kerana kata Rasulullah, wa arafah kulluha mawqif. Semua tanah Arafah itu tempat jadi itu penting. Baik tuan-tuan, walaupun begitu, dalam keadaan Rasulullah berdoa, ada orang Badui. Orang Badui ni kita kata orang Arab yang orang kampung. Dan saya tak katalah orang kampung ni dia tak beradab ke apa. Tapi dia datang Rasulullah SAW, dalam keadaan itu dia tarik tali unta Rasulullah. Cuma dia sebab dia nak bertanya sebenarnya. Apakah amalan yang boleh menyebabkan aku masuk syurga wa yubaidni anin nar dan jauhkan aku dari api neraka. Dia tanya dua soalan tersebut. Maka kata Rasulullah SAW tetap menempatkan waktu sembah Allah dan tidak mensyirikkan. Tuan-tuan, dalam mana-mana lafaz mesti la ilaha illallah. La ilaha illallah dia ada dua rukun. Al-nafi wal-ithbat. Menafikan dan menetapkan. Bila kita sebut akidah, dia bukan sekadar beriman pada Allah. Tetapi dia bukan sekadar menetapkan Allah Tuhan kita. Tak. Tapi dia perlu menafikan juga. Menafikan ini maksudnya kita nafikan tiada Tuhan yang layak disembah. Tiada Tuhan yang layak dipinta. Tiada Tuhan yang layak kita tawakalkan diri kita. Illallah. Melainkan Allah. Sebab tu biasa dia mesti dua datang. Kamu sembah Allah dan tidak mensyirikkan. Kemudian waktu salli salah, kemudian kamu menunaikan salat, kamu membayar zakat, kamu puasa bulan Ramadan. Ma ahbabta ayyaf'alan nas, sebagaimana kamu suka orang buat kepada kamu, begitulah kamu buat baik pada orang lain. Wa ma karihta ayyaf'alan nas bika, sebagaimana orang kamu tak suka orang buat, kalau kita tak suka orang umpat kita contohnya, jangan kita umpat orang lain. Jadi perkara yang mudahnya, macam mana ustaz, saya kadang-kadang akhlak atau adab dalam Islam ni banyaklah. Rasulullah bagi satu mudah je. Kamu suka orang buat kamu begitu, kamu buat orang lain macam itu. Kamu tak suka begitu, kamu jangan begitu. Sebab kita fitrah manusia. Yang seterusnya, khalli zimami rihayati. Kata Rasulullah SAW, lepaskan tali untuk ini. Selepas selesai berdoa semuanya dan nak matahari pun dah nak terbenam, maka Rasulullah SAW memanggil Usamah bin Zaid. Siapakah Usamah bin Zaid? Tuan-tuan, kita bagi homework lah sikit pada tuan-tuan dan perempuan. Ini kalau saya bawa travel dulu, kan banyak panjang hari, so saya akan cerita detail lah siapa Zaid bin Harithah. Jadi ada seorang sahabat, saya minta kalau boleh dalam perjalanan nanti bila nak pergi ni, carilah, buka YouTube seorang sahabat bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini tuan-tuan, dulunya dikenal sebagai Zaid bin Muhammad. Anak angkat Rasulullah SAW, Zaid bin Muhammad. Tapi bila mana dah dilarang, tak boleh panggil dengan nama ayah selain melainkan ayah sendiri, maka sahabat kembali balik Zaid bin Harithah. Ini anak kesayangan Rasulullah SAW. Dan dia daripada kecil sampai besar bersama Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah ni dia ada anak namanya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi ada dua homework kita, cari siapa Zaid bin Harithah. Dengar banyak ceramah dalam YouTube siapa Zaid bin Harithah. Yang kedua, cari pasal Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid ini orang remaja berkulit hitam. Bayangkan sahabat-sahabat 100,000 orang ke 120,000. Rasulullah panggil mana Usamah bin Zaid. So semua pun nak tengok. Mana Usamah bin Zaid. Tiba-tiba datang pemuda yang berkulit hitam. Rasulullah kata naik unta bersama Rasulullah. So satu unta Rasulullah SAW menjadi kita bersamalah. Radifan Nabi SAW. So dekat sini Rasulullah SAW berkulit cerah. Usamah kulit hitam. Kan? Apa yang mesej Rasulullah nak sampaikan dekat wukuf Arafah? Rasulullah SAW mesejnya adalah la fadla li arabi ala ajam. Tak ada beza antara, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, tidak ada beza antara orang orang Arab selain daripada orang Arab. Tidak ada beza antara orang putih dengan orang hitam. Semua sama. Melainkan takwa. Jadi tuan-tuan, tak ada beza antara saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin lebih baik daripada saya. Apa bezanya? Takwa. Mari kita sama-sama untuk menambahkan takwa kita. Takwa itu apa Ustaz? Takwa itu, kata sahabat, kau berjalan di satu jalan, kau takut terpijak duri-duri, benda-benda yang berbahaya. Sebagaimana kita jalan pun kita berhati-hati, kita bawa kereta pun kita tak nak takut terpijak batu ke atau apa benda yang boleh membocorkan tayar kita. Begitu juga takwa itu adalah kita berhati-hati dalam kehidupan kita dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Takwa daripada kalimat wiqayah, sempadan. Dengan benda-benda yang boleh menyebabkan perisai. Wiqayah juga disebut sebagai perisai.
Benda-benda yang boleh menyebabkan kita masuk dalam api neraka, waliyazubillah, kita perisai diri kita. Kita hati-hatikan diri kita. Takwa ini, kalau kita lihat juga kenapa difardukan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, difardukan kamu puasa. Sebagaimana kamu, orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Takwa ni adalah bentuk di mana kita ni sentiasa, orang puasa ni, kenapa orang puasa kan? Puasa. Boleh je saya makan seorang-seorang. Orang lain tak nampak. Kan saya sembunyi-sembunyi saya makan. Tapi tak berani makan. Sebab apa? Sebab Allah memperhatikan kita. Allah menghisap kita. Allah melihat kita. Walaupun kita berada di curug gunung. Itulah takwa. Takwa ini, walaupun saya tak nampak apa tuan-tuan perempuan buat. Perempuan tak nampak apa yang saya buat. Tapi kita sentiasa merasakan keberadaan bahawasanya Allah sentiasa memperhatikan kita. Baik, itu adalah berkenaan dengan kenapa Rasulullah SAW memanggil Usama bin Zaid. Saya harap tuan-tuan perempuan boleh melihat kisah Zaid bin Harithah, Usama bin Zaid di dalam kelas yang lain. Seterusnya, kita dah selesai fasa yang pertama di Arafah, fasa yang kedua di Arafah, kita masuk fasa yang ketiga, iaitu antara maghrib sampai subuh. Maghrib sampai subuh. Tuan-tuan, masa telah terbenamnya matahari, baginda SAW menyebutkan, ya ma'asyiran nas, wahai sahabat-sahabatku. Atani Jibril, Jibril datang kepada. Fa'akrani min rabbis salam. Dan aku mendapatkan salam daripada Tuhan. Waqal, lalu Jibril berkata, Inna Allah, Allah telah mengampunkan seluruh mereka yang berada di Arafah pada hari ini. Wa ahlul masy'ar, dan yang berada di tempat yang Allah syiarkan, iaitu di Muzdalifah dan di Mina. Wa dhamin anhum taba'at, dan semuanya Allah SWT ampunkan. Faqama Umar, lalu Umar bin Khattab pun bertanya, Ya Rasulullah, hadha lana khas. Wahai Rasulullah, adakah orang yang dapat keampunan di hari Arafah ini untuk khas untuk kita sekarang? Inilah haji bersama Rasulullah kan? Faqala hadza lakum wa liman ata ba'dakum ila yaumil qiyamah. Kata baginda SAW, ini untuk kamu dan untuk generasi setelah kamu sampailah hari kiamat. So kelebihan pada hari Arafah ni, dia bukan untuk zaman Rasulullah saja, sampai hari kiamat. Saya nak sentuh sikit lah. Kalau kita lihat hari Arafah ni berlaku pada hari apa tuan-tuan? Hari Jumaat. Ada kadang-kadang bila orang kata, oh hari Arafah ni turun hari Jumaat, kita ni hajjul akbar. Kita ni haji besar sebab hari Rasulullah Arafah hari Jumaat, kita pun Arafah hari Jumaat. So haji akbar. Kata ulama tak ada beza. Hari Jumaat ke, hari lain ke, sama. Sebab hadis Rasul kata apa? Hadza lakum wa liman ata ba'dakum. Ini untuk kamu dan untuk orang setelah kamu. Jadi tidak ada, oh, sayanglah tahun lepas hari Jumaat. Apa? Sebab ada masa zaman saya ingat buku tu jatuh hari Jumaat. Ya. Tak ada beza. Hari apa sahaja kerana dia berterusan sampai hari Rasulullah SAW pun bergerak menuju ke Muzdalifah. So Muzdalifah adalah untuk kita bermabit. Mabit maksudnya bermalam. Mabit daripada kalimat baitun, bermalam di Muzdalifah. Sunnahnya sampai subuh. Sunnahnya sampai subuh. Tapi ada beberapa yang kita akan cerita lebih detail lagi masa bermabit di Muzdalifah. Baiklah, masyarakat jahiliyah zaman dahulu bergerak sebelum matahari terbenam. Jadi masyarakat jahiliyah dulu nak wukuf kat Muzdalifah, Rasulullah SAW kata tak, kita buat di Arafah. Masyarakat zaman jahiliyah dulu tak buat umrah masa bulan-bulan haji. Tak buat umrah masa bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Rasulullah tak, kita buat. Rasulullah perintahkan buat umrah pada yang Rasulullah maksudkan buat tamattu pada minta pada sahabat-sahabat. Begitu juga masyarakat jahiliyah keluar sebelum matahari terbenam. Rasulullah tunggu sampai matahari terbenam. Inilah yang terbaik. Jadi berdoanya itu sampai bila? Sampai matahari terbenam. Dan digalakkan untuk tidak bergesa-gesa, tetapi bergerak dalam keadaan tenang. Kenapa? Dalam hadis disebutkan, ketika Rasulullah bergerak daripada Arafah, Rasulullah mendengar bunyi zajran syadidan, semua macam serabut. Banyak bunyi. Syak, Rasulullah nak gerak ni, serabut dah. Semua macam bunyi bergerak, bunyi bising-bising. Wa darban wa sautan lil ibil. Orang semua dah bunyi unta, cepat-cepat. Kalau zaman sekarang ni kira bunyi enjin nak, bunyi kuat kan. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Ayuhan nas, wahai manusia, alaikum bisakinah, tenang, relax, jangan tergopoh-gopoh. Sakinah tu tenang. Fa innal birra, kerana sesungguhnya kebaktian kita kepada Allah SWT laisa bil idham, bukan dengan nak cepat-cepat, bukan nak tergesa-gesa. So bergeraklah daripada Arafah ke Muzdalifah dalam keadaan tenang, banyakkan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kalau boleh lah tuan-tuan, kalau boleh. Benda-benda gadget, telefon ni, internet ni, tutup. Sekarang ni masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan masa sibuk untuk Skype,
makcik sekarang dah dekat Arafah dah ni. Makcik nak buat ini semua. Nah, cara yang terbaik untuk kita ni dengan kedua orang tua kita, dengan siapa semua adalah kita berdoa. Doa itu doa yang paling penting. Berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tapi jangan pula kita judge kat orang lain, kau ni sibuk ni semua, kita nasihatlah. Kita nasihat, fokus pada doa. Baik, nak Skype ke apa nanti tunggu. Seterusnya, baginda sallallahu alaihi wasallam sampai di tempat Masjid Muzdalifah pada waktu Isyak. Ini yang menarik. Jadi dalam perjalanan, kan Rasulullah SAW bergerak maghrib. Dalam perjalanan, sahabat kata, wahai Rasulullah, solat. Rasulullah kata, solatlah di depan. As-salatu amam. Jalan lagi. Sebab dah nak habis maghrib dah ni. Rasulullah kata, solat kat depan. Kalau Rasulullah berhenti, Rasulullah SAW nak buang hajat. Rasulullah SAW, lepas tu sahabat kata, Rasulullah, kita solat kat sini tak? Rasulullah kata, solat di depan. Jadi tempat yang paling afdal untuk solat adalah pada waktu malam, iaitu di Muzdalifah. Solatlah apa? Jamak takhir. Sebab Rasulullah SAW, perjalanan Rasulullah itu mengambil masa untuk Rasulullah qasar dan jamak takhir di Muzdalifah, 1 azan dan 2 iqamat. Perbahasan berkenaan dengan masalah qasar, Ustaz perlu qasar ke atau perlu solat 4 rakaat ke? Seperti yang kita sebutkan, di sini ulama berbeza pandangan. Adakah Rasulullah SAW qasar kerana musafir ataupun adakah kerana Rasulullah SAW qasar kerana ibadah itu? Bila disebut sebab hanya saja satu yang kita kena faham, saya rasa saya ada bawa dekat sini di mana masalah qasrus solat. Tak apa, nanti insyaAllah kalau ada rezeki kita akan tunjukkan. Rasulullah SAW tak sebut ahli Mekah kamu kena 4 rakaat. Rasulullah tak sebut. So dekat sinilah ulama berbeza pandangan. Habis tu saya nak solat 2 ke saya nak solat 4, Ustaz? Ikut imam. Sekali lagi saya kata ikut imam. Kalau lah travel tu solat 2, kita solat 2. Kalau travel tu solat 4, kita solat 4. Tapi Ustaz, saya nak pegang mazhab Syafi'i. Saya nak solat 4 rakaat. Boleh. Imam solat 2, jangan kita solat 4 sendiri tak. Imam solat 2, kita tambahkan lagi 2. So 2 plus 2. Yang penting kita bersatu, kita berada bersama dengan imam dan itulah yang terbaik. Cumanya, bila saya buat travel tuan-tuan, nanti akan sampai sebab bas ni lebih banyak. Sehingga kan ada jemaah yang terpaksa menunggu daripada maghrib sampai isyak sampai pukul 10 malam. Tak boleh nak gerak daripada Arafah. Jadi saya masa buat travel Singapura masa tu, daripada pukul 10 malam, dah lepas isyak dah ni 10 malam ni. Sampailah kiranya baru boleh bergerak ke Muzdalifah. Dan di Muzdalifah ni tempat untuk solat ini dia kurang selesa sebab dia tak ada kemah. Dia hanya satu hamparan padang saja di atas. Jadi satu persoalan, macam mana Ustaz? Dah sampai malam dah ni. Saya berkata kepada masa tu, saya kata yang perempuan tak apalah, solatlah di sini. Lebih selesa. Sebab di sini tu di Arafah. Sebab ada kemah, ada tandas, ada toilet yang khusus untuk travel tersebut. Yang lelaki, kita masih ada tenaga, kita solatlah di Muzdalifah. Kita ikut sunnah bagi solat. Jadi, lihat pada situasi, yang penting solat. Jangan tak solat. Tapi afdalnya, kita solat di Muzdalifah, jamak takhir, kita ikut bagi solat. Baik, selesai sahaja solat, baginda SAW terus berehat dan tidur. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, apa amalan di Muzdalifahnya Rasulullah? Rasulullah tak baca Quran. Rasulullah SAW tak solat malam. Tak, Rasulullah SAW berehat dan tidur. Sebab besok ni 10 Zulhijjah, amalan yang lebih besar lagi. Ada yang lebih kuat lagi yang perlu kita lakukan. Baik. Bermalam, bila Rasulullah SAW bermalam, maka pada pertengahan malam, selepas pertengahan malam. Jadi dia punya ini adalah selepas pertengahan malam. Pertengahan malam ni nak kira pada mana? Tengoklah kalau contohnya matahari terbenam pukul 7, subuh pukul 5. So kira 7 sampai 5 tu berapa jam? Taruhlah contoh 10 jam. Kalau 10 jam, bahagikan dulu. Selepas 5 jam lebih, maka dia dah lepas daripada pertengahan malam. Rasulullah SAW mengizinkan isteri Rasulullah Saudah. Sebab Saudah binti Zum'ah ni dah tua dah berusia, dah tua. Rasulullah SAW, seingat saya dia lebih berusia daripada baginda Rasulullah SAW. Itu nak kena confirm kembali. Tapi dah berusia, pergerakannya lambat. Jadi selepas pertengahan malam, Rasulullah izinkan untuk Saudah bergerak terlebih dahulu. Kamu geraklah dulu, sebab perjalanan lambat. Kamu gerak dulu pergi ke Mina, keluar daripada Muzdalifah. Kemudian dah nak dekat-dekat subuh, Rasulullah perintahkan Abbas bawa wanita-wanita yang lemah untuk keluar daripada, maksudnya solat subuhnya dekat Mina. So daripada nombor 5 dengan nombor 6 ini, ulama berbeza pandang. Adakah mabit di Muzdalifah perlu sampai subuh? Itu satu. Kemudian berapa tempoh
untuk seseorang dikira bermabit di Muzdalifah. Ke dalam mazhab Syafi'i menyebutkan kalau dah selepas pertengahan malam boleh keluar. Boleh keluar. Tak jadi masalah. Tapi kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pertama, Rasulullah izinkan isterinya keluar dahulu. Lepas tu tunggu dulu lama lagi. Dan nak dekat-dekat subuh baru Rasulullah perintahkan Sayyidina Abbas dengan beberapa dengan wanita untuk pimpin bawa keluar tersebut. Nak menunjukkan semakin lama kita kat Muzdalifah semakin baik. Semakin lama semakin baik. Kalau boleh kita sampai subuh. Sebab tu ada juga pandangan ulama kata siapa keluar sebelum subuh kena bayar dam. Tapi bukan mazhab kita lah. Ala kulli hal, selagi kita boleh sampai subuh, sebab kita tak tahu lagi, Ustaz, saya nak cepat-cepat lah kat Muzdalifah ni, saya tak selesa lah, Ustaz. Tuan-tuan, ini satu malam sahaja. Kita bersusah-susah berpayah. Kita tak tahu lagi bila. Selagi mana boleh untuk sampai subuh, cubalah sampai subuh. Lebih baik. Kerana apa? Sebab nanti ada waktu mustajab doa yang seterusnya. Jadi sebelum subuh, tiba-tiba ada seorang sahabat bernama Urwah bin Mudarris datang kepada Rasulullah SAW. Dia tak sempat wukuf di Arafah. Jadi dia dalam sebuah hadis, dia kata, Ataitu Rasulullah bil Muzdalifah. Aku datang, aku jumpa Rasulullah kat Arafah. Aku jumpa masa tu Rasulullah kat Muzdalifah. Hina kharaja ila salat. Masa tu Rasulullah SAW dah nak solat subuh dah. Fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni jitu min jabalin Taif. Wahai Rasulullah, aku datang daripada satu tempat Taif, jauh. Akal tu rahilati wa atbatu nafsi. Aku cuba kejar. Maksudnya aku speed up. Bawa. Aku laju. Tetapi wallahi ma taraktu min jabalin illa waqaftu alaih. Maksudnya aku laju bawa cepat. Fahal ni min haji. Aku sempat tak dapat haji ni wahai Rasulullah. Sebab tak sempat wukuf ke Arafah waktu siang ni. Maka kata Rasulullah SAW, man syahida salatana hadhi. Siapa yang sempat solat bersama kami, iaitu bermalam di Muzdalifah, solat subuh bersama kami. Fawaqafa ma'ana, kemudian sempat wukuf bersama kami dan sempat berada di Arafah lailan aw naharan, baik waktu malam ataupun waktu siang, maka waqad qada tamma hajah, hajinya telah sempurna. So di sini ulama mengambil pandangan wukuf di Arafah tidak semestinya siang, malam pun boleh wukuf di Arafah. Tapi tak sempatlah kita katakan dapat peluang waktu untuk berdoa. Rukun tu tunai, rukun tu tertunaikan. Tapi waktu yang terbaik untuk berdoa itu dia telah terlepas. Ala kulli hal, yang saya nak sebutkan, kalau contohnya tuan-tuan, kalau contohnya saya ni nak touch and go, wukuf di Arafah, saya ambil waktu malam. Mabit di Muzdalifah, lepas petang malam, saya out. Terus saya buat tawaf, terus saya buat sa'i. Kemudian saya sertakan, dah yang lain semua saya bayar dah. Saya tak payah melontar, saya tak payah ni. Masih sah hajinya, masih sah. Tapi kita nak haji seperti mana bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya kita dah sampai subuh. Alhamdulillah 9 Zulhijjah kita telah pun selesai. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita untuk banyak berdoa pada nanti hari Arafah, berikan kita kekuatan, berikan kita tenaga. Baik, sekarang ni 10 Zulhijjah, hari Sabtu, hari raya haji. Pengen nak buat sejam saja, tapi terlajak juga sampai sejam setengah. Tak apalah, kita 3.30 kita berhenti tuan-tuan. Baik, baginda SAW bila di Muzdalifah, ini waktu mustajab doa. Kenapa saya galakkan untuk sampai subuh? Walaupun ada pandangan kata selepas pertengahan malam kita boleh buka. Kerana selepas sahaja fajar terbit, bukan matahari terbit, masuk waktu subuh, pertama Rasulullah solat subuh di awal waktu. Kemudian Rasulullah SAW berdoa. Berdoa sampailah langit berwarna kekuningan. Maksudnya langit dah nak warna kuning-kuning. Maksudnya belum masuk matahari terbit. Rasulullah SAW berhenti dan Rasulullah SAW bergerak. Menuju ke Mina. Rasulullah SAW bergerak menuju ke Mina. Sebab masyarakat jahiliyah zaman dahulu, diorang bergerak selepas matahari terbit. Jadi Rasulullah SAW bergerak sebelum matahari terbit. So daripada sini semua kita nampak apa yang masyarakat jahiliyah buat, Rasulullah SAW akan berbeza dengannya. Kebanyakan. Kenapa? Yang pertama, kita bukan nak sama dengan masyarakat jahiliyah ni. Kalau zaman sekarang ni kita terbalik. Ini kita kena buat, ni gaya. Ini gaya K-pop. Contohnya. Ini gaya begini, begitu. Kalaulah benda tu melanggar perintah Allah, kita buang, kita tinggalkan. Kalau seandainya tak melanggar perintah Allah, pakai t-shirt. Ustaz, orang yang bukan Islam pun pakai t-shirt. Dia tak masalah. Tak perlu 24 hour nak pakai jubah sahaja. Tapi kita nak katakan ada benda-benda yang orang sampai terikut-ikut apa yang masyarakat jahiliah buat. Sampai membuka aurat, sampai sekian-sekian. Maka kita perlu berhati-hati. Baik. Rasulullah SAW meminta Abdullah bin Abbas untuk mencari 7 batu sebesar hujung jari. Jadi, carilah satu batu. Satu lah. 7 jenis batu dekat Muzdalifah.
Tapi kita kena ingat kata Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dia tak semestinya 7 batu tu kena cari kat Muzdalifah. Di mana sahaja haitsu syaa ajza'a. Boleh. Jadi biasanya travel dia dah sediakan dah 7 batu. Biasanya bahkan bukan sekadar 7 batu, dia sediakan sampai full untuk hari yang seterusnya semuanya travel dah sediakan. Jadi tak terhad kepada perlu ada yang sampai dekat Muzdalifah cari batu besar pecah-pecahkan. Tak payah, tak perlu. Jangan menyusahkan diri. Jadi di sana ada 7 batu. Rasulullah SAW perintahkan kepada Abdullah bin Abbas cari 7 batu besar. Dan Rasulullah SAW meminta ambil mithlal khadaf, dia macam kacang kecil je. Dia kalau kita tengok jari kita ni ada 3 ruas, ambillah sebesar 1 ruas sahaja. Lalu kata Rasulullah SAW apa? Bi amsali haula, bi amsali haula. Seperti ini, seperti ini. Wa iyyakum wal ghulu. Hati-hati kamu daripada ghulu. Ghulu tu maksudnya berlebih-lebihan. Ada orang ambil mungkin batu besar. Wah, aku nak lempar syaitan ni. Aku nak bawa dalam batu besar. Kemudian apa kata Rasulullah? Fa innama ahlaka man kana qablakum. Kerana orang yang binasa sebelum kamu kerana telah melampau apa orang kata berlebih hulu dalam agama. Baik, kenapa kita melontar? Adakah kita melontar ni untuk melontar syaitan? Tuan-tuan, syaitan pun bijak. Syaitan takkannya dia standby kat situ, lontarlah ke aku. Tak ada. Kita melontar ini dalam hadis disebutkan, innama ju'ilat tawaf. Sesungguhnya tawaf, sa'i, waramyul jimar, dan melontar itu adalah liiqamati dzikrillah. Kita melontar ini adalah kerana kita nak menegakkan atau untuk menghidupkan dzikrillah, untuk sebut nama Allah. Sebab tu melontar pertama dengan batu yang kecil. Ada orang kita nampak melontar dengan lastik, melontar dengan selipar. Syaitan tak ada berada dekat situ. Syaitan tak ada dekat situ. Ini hanya nanti kita akan cerita dalam Romeo Jamarat kenapa ada lontaran di sana. Ala kulihal, kita melontar ni untuk sebut nama Allah. Sebab tu melontar pun tak perlu nak kuat-kuat. Melontar dengan Allahu Akbar. Kita nak sebut Allah yang maha besar. Allah Tuhan kita. Allahu Akbar. 7 kali. Itu hikmah daripada lontar tersebut. Nanti kita akan cerita daripada kisah bagaimana Nabi Ibrahim AS. Terusnya, Rasulullah SAW bergerak daripada Muzdalifah menuju ke Mina sebelum matahari terbit. Dalam perjalanan Muzdalifah ke Mina, ada satu kawasan namanya Wadi Muhassir. Wadi Muhassir. Jadi ada 2 pandangan saya baca. Rasulullah menyegerakan binatang tunggangan ini. Rasulullah cepat. Hikmahnya ada 2. Ada yang mengatakan, sebab masa tu dekat wadi ni maksudnya lembah. Masa tu tanah itu dia tanah yang agak macam berbahaya. Rasulullah segerakan jalannya, dia laju. Ada pandangan yang kedua mengatakan dekat sinilah tempat di mana Abrahah disiksa, diazab. Yang kisah dalam Ababil kan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana dengan sahabat-sahabat gajah. So tempat yang diazab tidak disunahkan untuk kita berlama-lama di sana. So segera. Bahkan ada kisah yang masyhur bila Rasulullah SAW pergi ke kawasan Madain Saleh, Rasulullah SAW memerintahkan agar segerakan, percepatkan binatang tunggangan. Hadis. Kisah yang nombor 5, Rasulullah SAW teruskan bertalbiyah. Jadi poin ni tuan-tuan. Kalau dalam umrah, talbiyah ini berterusan sampai kita nampak Kaabah. Dalam haji, talbiyah ini berterusan sampai bila? Sampai kita melontar jamrah Aqabah. Sekali lagi, kalau umrah, siapa yang buat haji tamattu, talbiyah ni daripada Malaysia sampai nampak Kaabah, stop. Okay? Haji pula, talbiyah ni di Arafah talbiyah, di Muzdalifah talbiyah, sampailah kita melontar jamrah Aqabah atau disebut sebagai jamrah kubra. Kubra ni jamrah besar. Dia ada sughra, wusta, kubra. Sughra itu kecil, wusta itu medium, pertengahan. Kubra itu besar. Tapi sebenarnya saiz dia semua sama je. Tapi kenapa disebut sughra, kubra, wusta? Nanti kita akan cerita bila dah masuk hari 11. Apa yang saya nak sebutkan dekat sini, jangan pergi melontar dekat yang nombor 1. Jangan pergi melontar dekat nombor 2. Melontar yang Aqabah yang paling last. Aqabah tu maksudnya yang last, yang terakhir, yang kubra, yang besar, yang ketiga. Ini yang dekat dengan Mina. Nanti dekat dengan Kaabah. Jadi yang ketiga itu Rasulullah SAW melontar di sana. So Rasulullah SAW melontar di sebelah kiri jamrah Aqabah. Jadi bila kalau contohnya ini kalau kita lihat jamrah Aqabah, contoh kat sini. Kita datang daripada Mina. Mina datang daripada sini. Kalau kita nampak yang ni, Mina sini, ni Mina. Mina, Muzdalifah sini, Arafah sini. Jadi Arafah, Muzdalifah, Mina, kita akan pergi ke arah sini. Dekat sini Kaabah, di arah Kaabah. Rasulullah SAW melontar dekat sebelah sini. Kenapa Rasulullah SAW melontar di sebelah sini? Kerana dulu katanya kat sini ni ada kawasan-kawasan bukit lah.
Jadi dia kurang sesuai, akhirnya Rasulullah SAW melontar di sini. Ala kulli hal, kita nak melontar di sini ke, di sini ke, di sini ke, di sini ke, boleh. Yang penting pastikan batu tersebut masuk ke dalam sini. Dan juga, masuk orang melontar tu, orang melontar ni, saya masa-masa dalam melontar tu, ada satu travel, jemaah haji Indonesia, dia ramai-ramai, dia punya motor dia kata, okey, bahasa mudahnya lah, satu, satu, dua, tiga. Jadi semua, pam, lempar kan. Kita pun nak terlanggar. Dan benda ni berlaku zaman Rasulullah SAW di mana orang macam menyakiti satu sama lain. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, ya ayuhan nas, la yaqtul, jangan kamu melukai, wala yusib, jangan sampai kamu memusibahkan orang lain. Wa idza ramaitumul jamrah, jika kamu nak melontar tu, melontarlah dengan sebesar al-khadaq. Seperti sebesar hujung kalian. Ala kulli hal tuan-tuan, seperti yang saya sebutkan, lontar ni kita nak melontar untuk menghidupkan liiqamati dzikr. Setiap lontaran tu kalau boleh kita memahami makna. Allahu Akbar. Bila Allah Maha Besar tuan-tuan, kita ni kecil. Masalah kita kecil. Apa sahaja kesusahan kita ni kecil. Akhirat tujuan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Niatlah dengan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab tu ada satu perbahasan juga bila sebut pasal hari raya kan. Takbir raya kita ni identiknya dengan macam sedih kan. Bila dengar takbir raya ni sayu saja. Actually sebenarnya takbir raya ni dia kena dalam keadaan kita rasa meminta pada Allah. Bukan sayu, tapi kita takbir raya ini adalah lebih kepada kita nak membesarkan Allah. Takkan membesarkan Allah dengan sedih-sedih, tak. Jadi sebab itulah ada yang kata sepatutnya takbir kita ni kenalah dengan lafaz dengan sayu semua. Tapi sebab identiti kita ni kalau raya tu tak balik kampung je nampak sedih lah kan. Bukan begitulah. Patutnya takbir raya ni dia kena sebab kita nak mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Terusnya ada seorang perempuan remaja datang kepada Rasulullah. Perempuan ni kira syabah, perempuan muda. Bertanya kepada soalan pada Rasulullah. Kebetulan bersama Rasulullah ada sepupu Rasulullah masih muda namanya Fadl Ibn Abbas, pemuda juga belum kahwin. Jadi dia perempuan datang, Fadl Ibn Abbas pun datang. Apa dia tengok perempuan tu pun tengok dia lah. Kira macam minta maaf. Perempuan tu tak tengoklah dia, tapi Fadl Ibn Abbas tu melihatlah perempuan tersebut. Lalu Rasulullah palingkan wajah Fadl. Palingkan wajahnya. Fadl masih nak tengok lagi, mungkin perempuan tersebut lawa ke apa. Dalam hadis, istaftat sujariyatun syabah. Ada seorang perempuan remaja daripada Khaf'am bertanya, ya Rasulullah, inna abi syekhun kabir. Wahai Rasulullah, aku ada ayah dah tua, dah syekh dah tua. Qad adrakathu faridatul hajj. Dia wajib buat haji tapi dia tak sempat buat haji sebab dah tua. Afayujizu an ahuja anhu, boleh tak aku hajikan untuk dia? Sah tak haji aku? Kata Rasulullah, hujji an abi, boleh. Tapi walau unuqal fadl, dan Rasulullah SAW palingkan wajah ni Fadl ini. Lalu faqala Abbas, pakciknya ayah pada Abu Abbas atau pakciknya Rasulullah SAW kata, lima lawaita unuqa ibnu ammi, wahai Rasulullah, kenapa kau palingkan wajah tu? Apa sebabnya? Kata Rasulullah, ra'aitu syabban wa syab. Aku melihat jika ada satu pemuda lelaki, ada satu pemuda wanita, satu pemuda dan pemudi. Falam amana syaitani alaihim. Aku takut syaitan ni akan mengambil kesempatan. Jadi syaitan ni jadi nak menunjukkan SAW, inilah sebab kalau tanya Ustaz, kenapa tak wajib buka video? Actually sebenarnya saya pun biasa video pun saya tutup. Kan saya ada buat kelas mingguan, kelas tafsir, kelas hadis, saya memang tak buka video jugalah. Saya pun kurang selesa sebenarnya untuk buat video. Ala kulli hal, kalau boleh jaga pandangan kita, kerana dalam hadis juga ada disebutkan, kalau kita lihat baginda SAW menyebutkan di sini Rasulullah berpesan pada Sayyidina Ali, ya Ali, la tutbi'un nazratan nazratan fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Rasulullah pesan pada Sayyidina Ali, jangan kau ikutkan satu pandangan dengan pandangan yang lain. Engkau dimaafkan pada pandangan yang pertama, tapi pandangan yang seterusnya tiada maaf bagimu. Contohnya lah kita jalan-jalan. Kan nanti dekat sana tu macam-macam ada. Ada yang cantik, ada yang sekian, terutama yang dah suami lah. Ada yang ini terpandang yang lawa, terus pertama dimaafkan, yang kedua jangan. Tutup, palingkan kepala. Rasulullah SAW palingkan kepala Fadl Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Mungkin sang isteri pun kalau nampak suami tu matanya macam-macam, palingkan wajahnya. Bagi maaf yang pertama, yang kedua tiada maafkan. Terusnya kita masuk
pada hadis yang kisah yang seterusnya. Lepas Rasulullah SAW melontar, Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat-sahabatnya dan memberikan nasihat pada antaranya Rasulullah SAW kata jaga nyawa harta keturunan. Maksudnya nyawa harta keturunan ini adalah mulia. Jadi tak boleh kita tumpahkan nyawa orang, ambil harta orang, keturunan pun kita perlu jaga dengan baik. Kemudian sifat Muslim yang sebenar dalam hadis Rasulullah SAW, al-muslimu orang Muslim itu yang selamat. Muslim man salima lisan yang selamat lisannya, selamat lidahnya daripada menyakiti orang lain. Orang mukmin daripada kalimat iman, daripada kalimat aman. Orang mukmin itu yang mana orang lain merasa aman dengan dia. Yang muhajir orang yang berhijrah. Hijrah itu orang yang berhijrah meninggalkan apa kemaksiatan dan sebagainya. Dia ada hadis dia, kita kena lihat balik. Kewajipan kita lihat sikitlah dia punya ini. Saya sebenarnya takut memperlambatkan tuan-tuan dan puan-puan ini. Eh? Tak apa. Nanti kita ada masa kita akan lihat yang lain. Rasulullah SAW memperingatkan berkenaan dengan kewajipan orang tua kepada anaknya. Orang tua kena jaga anak, anak juga buat baik pada orang tua. Rasulullah SAW taatlah kepada pemerintah walaupun pemerintah itu adalah hamba habsyi. Sebab umat Islam ni sangat mementingkan persatuan. Kalau semuanya duk kutuk pemerintah, duk hancur pemerintah, kita akan tahu. Sekarang ni saya tuan-tuan yang berada di Middle East, saya pun sempat berada di Middle East, di Saudi. Saya melihat daripada sudut bila politik tu stabil, regardless kekurangan pemerintah, Raja Saudi, Raja di Qatar tak terlepas daripada kesilapan dan sebagainya. Tapi mereka yang berada dalam kerajaan Saudi Middle East, mereka akan merasa ada ketenangan. Keluar waktu malam kita merasa selamat. Kalau polis kat Saudi tu tuan-tuan kan, polis kat Saudi tu dia panggil Bangladesh, Bangla tu 10 orang dia panggil. Semua beratur. Padahal dia seorang je. Ha. Kenapa? Orang takut. Kadang-kadang negara-negara yang mana apa banyak sangat orang kata yang so-called demokrasi lah kita katakan. Even mafia pun boleh hidup dengan tenang kadang-kadang. Sebab dia tahu di mana lorong-lorong undang-undang yang dia boleh guna pakai. Tapi bukan masalah undang-undang ke apa semua. Kita nak kata bila taat pada pemerintah, dia menciptakan kestabilan politik, keamanan, kita hidup dengan tenang. Jadi inilah antara nasihat Rasulullah SAW pada hari ini, taat pada pemerintah walaupun dia hamba habsyi. Kemudian Rasulullah SAW memperingatkan tentang Dajjal. Rasulullah kata tidak ada Nabi melainkan semuanya memperingatkan pasal Dajjal. Dan Dajjal pun dia ada kisah, ada hadis dia dan kita cerita nantilah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia sekalian, sesungguhnya aku tidak tahu apakah aku boleh bertemu dengan kalian lagi setelah ini. Rasulullah ingatkan lagi, aku takut tak jumpa lagi dengan kalian pada tahun ini. Maka yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Kemudian baginda SAW melihat ke langit lalu berkata, wahai Tuhanku, saksikanlah. Allahumma syahad. Allahumma syahad. Allahumma syahad. SAW kata, ya Allah, saksikanlah aku dah sampaikan risalahmu. Saksikanlah aku dah sampaikan risalahmu. Risalah ni message. Saksikanlah aku telah sampaikan risalah. Jadi inilah risalah yang mana telah sempurna yang disampaikan kepada baginda SAW. Lepas selesai melontar, baginda SAW menyembelih 63 ekor unta daripada 100 ekor unta. Rasulullah 100 ekor, 63 Rasulullah sembelih dengan tangan kanannya sendiri. Yang berbaki Rasulullah perintahkan untuk diberikan kepada Sayyidina Ali. Maksudnya Ali tolong sembelihkan yang berbaki. Lalu baginda SAW memerintahkan agar diambil daging daripada setiap haiwan korban tersebut untuk direbus, kemudian dimakan, untuk direbus dan makan minum daripada daging tersebut. So ini Rasulullah SAW sembelih 63. Kenapa 63? Sebab umur Rasulullah masa itu 63. Tuan-tuan, kalau kita ni taruhlah 63 itu sebagai benchmark kita. Rasulullah SAW meninggal pada 63, umur 63. Kalau kita ni contohnya sekarang umur saya 35. So lebih kurang dalam beberapa tahun sahaja lagi, almost 20 tahun, 30 tahun sahaja lagi, 32 tahun kot, 33 tahun, kita akan meninggal dunia. Kalau yang dah umur 40, dah umur 50, kita tak tahu berapa dia punya. Kita tak tahu bila kita meninggal dunia. Tapi dalam hadis sebutkan, A'mar ummati, umur umat aku antara mabaina sitin wa sabi'in, antara 60 atau 70. So itu antara 60 dan 70. Kemudian dalam Al-Quran SAW menyebutkan fakulu minha, Allah SWT berfirman, makanlah daripada daging tersebut dan sedekahkan kepada yang berbaki. Baik, Rasulullah SAW solat dekat kawasan Masjid Khif. Tuan-tuan, di Mina ni nanti kita akan duduk lama. Kalau boleh pergilah ke Masjid Khif. Masjid Khif ini di mana 70 Nabi solat di sana. Jadi Rasulullah SAW pun solat di sana juga. Kalau ada masa kan kita akan banyak solat subuh, zuhur, asar. Kalau boleh pergi Masjid Khif, solatlah di sana. Sebab kita dah sebutkan apa-apa yang tempat di mana baginda SAW, kalau Abdullah ibn Umar, di mana SAW solat, dia akan cuba untuk solat di sana. Nak cuba dapatkan keberkatan. Kerana bersentuhan dengan baginda SAW.
Lalu sahabat-sahabat bertanya berkenaan pembinaan rumah. Jadi sahabat nak buatkan satu rumah, satu kemah khusus untuk Rasulullah SAW. Kira special lah. Qulna ya Rasulullah, ala nabni laka baitan yazilluka minna. Wahai Rasulullah, boleh tak kami binakan rumah untuk engkau nanti berteduh dekat Mina? Rasulullah kata, la Mina munakhun min sabak. Rasulullah kata, tak. Mina ini boleh didiami sesiapa pun bagi mereka sampai di sana. Ini sifat tawaduk Rasulullah SAW. Rasulullah tak minta, saya nak ada satu kemah khusus dekat Mina. Special, VIP tak. Rasulullah kata, tak. Semua boleh berada dekat Mina. Cuma zaman sekarang ni, kat sebab tu saya letak point, Mina ni bukan milik sesiapa. Bukan milik sesiapa. Yang boleh dibangun tempat sesuka hati. Tetapi ia adalah tempat khusus untuk ibadah. Cuma perkemahan yang dibuat oleh kerajaan Saudi sekarang ni lebih kepada untuk menyusun. Untuk menyusun lah. Okay, kat sini, sini, sini. Cuma itulah mereka yang berniaga ni kan. Yang dekat dengan Mina lebih mahal harganya. Yang jauh bayarnya lebih murah dan sebagainya. Dia balik kepada keperluan dia masing-masing. Tapi ada juga ulama yang menegur, janganlah dimahalkan harga haji ni. Kerana ini antara bentuk yang tak adil lah. Kerana haji ni adalah milik semua orang. Baik. Ala kulli hal, alhamdulillah sekarang ni pun uh, kalau tuan-tuan nanti pada kat sana, kalau tak disusun dengan elok, memang akan boleh berlaku kematian kan. Sekarang ni pun dengan dulu kan pernah berlaku kematian kan, bila dia dah buat satu jalan lah tapi sebab terlalu ramai packing, apa orang kata, terlalu ramai sehingga tak boleh bernafas sehingga meninggal dunia. Jadi apalagi tuan orang tua. Jadi apa yang dibuat oleh kerajaan Saudi ni, dia ijtihad daripada para ulama. Terusnya, selepas melontar dan menyembelih. Ini penting saya nak cerita. InsyaAllah kita akan berhenti tuan-tuan. Ustaz, bila nak habis? Kita berhenti pada muka 34. Saya nak bezakan tahlil awal dengan tahlil thani. Ini kita nak bezakan situ, kemudian kita akan jawab soalan-soalan. Baik, setelah melontar dan menyembelih, baginda SAW meminta seorang sahabat bernama Ma'mar untuk mencukur rambutnya. SAW ni berpilih untuk botak. Baginda SAW menyuruh separuh rambutnya dibahagikan kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian ada separuh sahabat, jadi separuh rambut bagi kepada sahabat-sahabatnya. So ada orang dapat selai, ada orang dapat 2 helai. Separuh lagi bagi Rasulullah SAW berikan kepada Abu Talhah radhiyallahu anhu. Kenapa Rasulullah SAW berikan khusus kepada Abu Talhah? Half pergi bagi orang lain, half bagi pada Abu Talhah radhiyallahu anhu. Abu Talhah ini Al-Ansari radhiyallahu anhu ini, dia keluarganya semuanya berkhidmat kepada baginda SAW, termasuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana ini pun homework yang ketiga. Jadi kenal pasal Zaid, kenal pasal Usama bin Zaid, dan yang ketiga kenallah Abu Talhah Al-Ansari. Baik, Abu Talhah juga yang menjaga nyawa Rasulullah SAW pada perang Uhud. Terusnya poin yang nombor 9, Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma arhamil muhalliqin, ya Allah rahmatilah. Riwayat yang lain, ya Allah ampunilah orang-orang yang botak. Muhalliq ni botak habis, licin rambutnya. Sahabat ada yang cukup pendek. Qalu wal muqassirin, wahai Rasulullah, kami yang cukup pendek ni macam mana? Rasulullah berdoa lagi, Allahumma arhamil muhalliqin, ya Allah ampunkan, rahmati orang yang botak. Kami ya Rasulullah, ditanya lagi yang kedua, kami yang cukup pendek macam mana? Rasulullah berdoa lagi, Allah ampunkanlah orang yang botak. Qalu wal muqassirin, yang ni yang ketiga, ya Rasulullah, kami dah cukup pendek ni bagaimana? Qala wal muqassirin, dan orang yang cukup pendek. Jadi tiga kali Rasulullah doakan bagi orang yang cukup botak, habis satu kali saja Rasulullah cukup pendek. Saya menasihati tuan-tuan dan puan-puan dan diri saya, perempuan pula, yang lelaki, perempuan taklah. Perempuan tu cukup dengan jari sepanjang ni yang gunting. Yang lelaki ni kalau boleh botak, botak lah. Rambut tu boleh tumbuh bida-bida. Kalau boleh botak, botak. Ada yang kata, Ustaz, saya cukur dulu 3 helai, saya pakai baju, lepas tu baru saya botak. Tak boleh. Sebab dia memang kena start masa tu. Kena botak habis. Sebab kalau cukup pendek baru pakai baju, kira kamu dah tahallul. Tahallul ni maksudnya halal. Kamu dah keluar daripada mood of ihram, dalam keadaan haram, kamu dah ke halal. So, adakah kamu menghalalkan diri kamu dengan botak ataupun menghalalkan diri kamu dengan cukup pendek? Baik. Jadi, bila dah selesai 2 perkara, jadi saya ingat tuan-tuan, pegang 3 ni. Namanya MCT. Ini saya buat sendirilah kaedahnya. MCT. Apa MCT ni? Melontar, cukur, tawaf. Melontar, cukur, tawaf. Rasulullah dah melontar tadi saya cerita, 7 Aqabah, cukur, kemudian tawaf. MCT. Mana-mana yang sempat buat 2 daripada 3. Regardless dia nak tawaf dulu, kemudian baru cukur, kemudian baru melontar, boleh. Ustaz, saya nak cukur dulu, baru tawaf, baru melontar. Nak CTM, boleh. Nak TCM pun boleh. Mana-mana boleh. Tapi paling afdal adalah MCT.
Kalau dalam bahasa Arab namanya dia tambah ranhat. Ranhat. Ra tu ramiu, melontar dulu. Lepas tu nahat. Rasulullah sembelih. Kita tak sembelih lah sebab kita dah wakilkan pada orang lain. Ha, botak. Po, tawaf. Jadi orang melontar, sembelih, cukur, tawaf. Tapi yang masalah talul hawal ni, masalah sembelih tu tak perlu. Sembelih tu kita dah wakilkan. Jadi MCT. Ustaz, perlu tak saya tunggu sampai haiwan saya dah disembelih ke apa? Tak perlu, kita dah wakilkan. Jadi MCT. Kalau contohnya saya ambil MCT atau TCM atau CM, yang penting kalau 2/3 dah settle, maka saya dah selesai tahallul awal. Kalau 3/3 dah settle, maka saya dah selesai tahallul thani. Okey, apa beza tahallul awal dengan tahallul thani? Kat sini kita beza antara keduanya, mereka yang bertahallul awal halal baginya segala perkara. Kita boleh pakai minyak wangi, kita boleh pakai sekian dan sekian, melainkan kita tak boleh berhubungan suami isteri sahaja. Okey, barang siapa yang berhubungan suami isteri sebelum tahallul awal, hajinya tak sah, hajinya batal. Siapa yang berhubungan suami isteri selepas tahallul awal tapi sebelum tahallul tsani, hajinya sah tapi dia berdosa dan perlu bayar dam. Siapa yang berhubungan suami isteri lepas tahallul tsani, maka halal baginya segala perkara termasuklah apa hubungan suami isteri. Jadi apa tuan-tuan, kita punya kaedah MCT, MCT. Baik, saya rasa itu saja. Dah pukul 3.30 dah. Saya pun perlu berehat. Besok kita nak hantar anak sekolah dan bekerja. Alhamdulillah. Saya takut saya ni shock sendiri je tuan-tuan bercakap depan depan video ni. Jadi terima kasih kepada yang ini. Kita tanyalah jawab beberapa soalan. Ustaz, mata melontar kena ada wuduk ke Ustaz? Ini macam orang Kedah je ni. Tak perlu ada wuduk. Tak perlu ada wuduk. Boleh, tak perlu ada wuduk. Sebab Rasulullah SAW pun tak disebutkan berwuduk. Daripada subuh tu terus bergerak. Apakah keperluan untuk solat hari raya? Cuma kalau berwuduk lebih baiklah. Sebab wuduk ni digalakkan dalam setiap masa. Apakah keperluan untuk solat hari raya semasa haji? Rasulullah SAW tak solat hari raya tersebut. Rasulullah SAW solat subuh. Jadi kalau ditanya saya, antara solat hari raya di Masjidil Haram dengan bermabit di Muzdalifah sampai subuh, saya akan kata mabit di Muzdalifah sampai subuh, solat subuh di Muzdalifah, itu jauh lebih baik. Okey. Baik, soalan lagi yang lain, mungkin kalau ada siapa yang nak bertanya. Setakat ni okey ke? Boleh komen dekat ruang chat. Bagi sedikit semangat pada saya di sini. Uh, uh, ada beberapa perbahasan saya nak bawa ni. Ni masalah. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana tawaf kalau seandainya uzur? Ini nanti insyaAllah kita akan bahas. Maksudnya, kalau uzurnya tu dah berkepanjangan. Saya sebenarnya dah siapkan dah tuan-tuan. Apa jawapan daripada Muzakarah Tabung Haji, jawapan daripada Fatwa di Saudi. Cumanya, saya rasa di sini sahaja terlebih dahulu kita berhenti. Jazakumullah khair kepada yang hadir. InsyaAllah kita akan sambung kelas kita bila? Kita akan sambung kelas kita minggu hadapan, hari Sabtu malam. Sabtu malam. Sama ada saya buat 9 malam waktu Malaysia atau 2 pagi waktu Malaysia. Nanti kita akan buat polling lah. Kita akan buat poll berapa ramai orang yang lebih selesa. Kalau 9 malam waktu Malaysia berarti bersamaan dengan 9 malam waktu Malaysia berarti bersamaan dengan 5 petang waktu Saudi. 5 petang waktu Saudi. Sebab saya risau mengganggu orang-orang yang sebut. Baik, bekam dan donate blood mana yang lebih baik? Okay, donate blood mana yang lebih baik? Saya ada baca juga. Ada yang kata bekam lebih baik sebab dia hanya menyedut darah kotor. Kalau donate blood ni dia dengan darah-darah besinya, pun dia ambil. Tapi bila saya tanya Cik GPT kata donate blood lebih baik. At the end of the day, dua-dualah kita buat. Baik, seterusnya ada soalan tadi ke atas ni daripada Cik Hafiz. Bagi yang perlu puasa dalam 3 hari di Mekah, bolehkah puasa sebelum haji wukuf atau hanya selepas haji tasyrik? Bagaimana kalau sudah perlu pulang? Bolehkah? Okey, yang nombor 1 tu saya nak kena confirmkan balik. Terima kasih Cik Hafiz atas soalan. Kita screenshot dulu soalan ni, takut lepas. Kita jawab nanti dalam tempoh seminggu ni, boleh tanya dan saya akan sharekan jawapan. Jadi mungkin dalam seminggu ni apa-apa saja soalan, tanya saja, ada masa saya jawab. Saya akan tanya secara private dan saya akan jawab nanti di dalam group. Bolehkah melontar sebelum Zuhur pada hari-hari tasyrik? Ini satu perbahasan, majoriti ulama kata tak boleh, tak sah. Nanti kita akan share lagi pada ni. Baik, umrah lepas haji ifrad, Ustaz belum kupas. Umrah lepas haji ifrad, saya belum kupas. Ini sebab ni last. Nanti kita akan cerita macam mana boleh ada umrah lepas haji ifrad ni. Ini sejarah dia. Dan insyaAllah kita akan bawa nanti di kelas yang akan datang. Terima kasih Puan Bella.
Macam mana sekiranya masuk korban di luar Mekah? Masuk korban di luar Mekah. Saya tak faham masuk korban di luar Mekah itu bagaimana. Tak apa, nanti boleh tanya dalam grup yang kita tanya. Baiklah, ala kulli hal, kita dah berada di penghujung acara kita, program kita. InsyaAllah kita sambung di minggu hadapan. Jangan risau, saya akan sentiasa bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sampailah ibadah haji sampai 13 Zulhijjah. Kerana saya berusaha, sama-sama kita saling bantu-membantu, doa mendoakan, mudah-mudahan Allah rezekikan kita haji yang mabrur. Tuan-tuan, sebelum habis ini seperti biasa, saya meminta pada tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, sebab tuan-tuan berkongsi di dalam grup, banyak saya pun tersentuh juga, menjadi peringatan bagi saya juga. Dan ramai orang bertanya, Ustaz, saya nak rakaman, saya nak rakaman. Dan mudah-mudahan bila mereka tengok rakaman tu, tuan-tuan puan-puan mendapatkan pahala. Saya minta je sebaik, tolong sempatkan masa, tulis learning point, benda baru yang belajar. Pada hari ini, pada waktu ini, dalam grup. Ustaz, saya tak tahu Ustaz apa yang saya belajar Ustaz banyak sangat. Contohnya kan. Tulislah apa-apa sahaja kebaikan dalam kelas ni. Contohnya Ustaz, saya rasa Alhamdulillah kelas ni sangat bersyukur. Apa, bagus boleh nampak semuanya. Yang saya terharu bila ada satu jemaah ni dia kata, Ustaz, saya dah ikut kelas haji berkali-kali dah Ustaz. Saya datang setiap minggu. Tapi saya tak faham Ustaz. Alhamdulillah bila saya ikut kelas Ustaz ni, saya faham. Jadi bila dia tulis begitu tu, itu bentuk of appreciation yang saya rasa, Alhamdulillah. Dan tu buat saya lagi semangat lagi untuk mengajar lagi pada tahun-tahun yang seterusnya. Dan asbab daripada itu, mudah-mudahan lah dengan kata-kata baik daripada tuan-tuan dan puan-puan menjadikan saya semangat lagi untuk meneruskan kelas ini, dan moga-moga tuan-tuan dan puan-puan mendapatkan pahala. Mari, jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, kami bertawassul dengan nama-nama-Mu yang mulia. Kami bertawassul dengan sifat-sifat-Mu yang agung. Kami bertawassul dengan amalan salih kami pada hari ini, ya Allah, dengan majlis ilmu, dengan solat berjemaah di masjid, dengan kebaikan-kebaikan yang kami lakukan pada hari ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ahli keluarga kami yang hidup dan sudah meninggal dunia. Ya Allah, kepada ahli keluarga kami yang sudah meninggal dunia, ampunkan mereka, jadikan kubur mereka taman daripada taman syurga, bukan lubang daripada lubang api neraka. Angkatkanlah derajat mereka, jadikanlah mereka berada tinggi bersama para anbiya, syuhada wassalihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami lemah, kami meminta kekuatan daripada-Mu. Sesungguhnya kami fakir, kami mengharapkan rahmat. Ya Allah, rezekikanlah kami dengan rezeki yang halal, jauhkan kami daripada rezeki yang haram. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan orang-orang yang baik-baik. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami zuriat yang saleh, yang salihah, yang mendengar kata baik, budi bicara, sopan santun, berbakti pada orang tua, bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami minta kepada-Mu, ya Allah, rezekikanlah kami dengan haji yang mabrur. Sesungguhnya kami menuntut ilmu ini untuk menyahut seruan-Mu, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji ini, ya Allah. Berikanlah kami kesembuhan daripada segala penyakit. Jangan Kau uji kami dengan sesuatu yang kami tidak mampu untuk menghadapi. Ya Allah, kami kembali kepada-Mu. Ya Allah, kami menyahut seruan-Mu. Ya Allah, tiada kuasa, tiada daya, tiada upaya, melainkan hanya datang daripada-Mu, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Palestin. Bantulah saudara-saudara kami di Pakistan, di India, di Syria, di mana sahaja, ya Allah. Jadikanlah kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi tuan-tuan, terima kasih banyak kerana sudi untuk stay sampai pukul 3.41 pagi. Jazakumullah khair. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.